Selamat datang ke YouTube channel @review. Hari ni saya nak share satu aplikasi yang sangat mudah untuk kita guna dan sangat mudah untuk kita download. Satu lagi percuma, iaitu aplikasi Sangkok. Okey, sebelum saya tunjukkan macam mana nak download dan macam mana nak gunakannya, saya nak bagi tahu Sangkok ni tujuan dia adalah untuk menjejaki matahari. Lepas tu untuk kita tahu fasa-fasa matahari. Okey, jom mari saya tunjukkan macam mana nak gunakan aplikasi ni. Let's go. Okey, pertama sekali pergi buka Play Store kat telefon korang. Lepas tu search Sangkok. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Lepas tu install Sangkok macam biasa. Lepas dah install, buka aplikasi dan dia akan keluar peta macam ni. Kalau korang tak nak peta macam ni, korang boleh ubah. Kena tekan menu atas sekali bahagian kiri dan dia akan keluar macam ni. Lepas tu tekan settings dan dia akan berikan 4 jenis map. Saya sekarang ni gunakan map ni. Kalau saya nak tukar satellite, jadi tekan satellite. Lepas tu tekan anak panah keluar atas sekali. Dia akan tukar jadi map satellite. Kita boleh zoom Kita boleh zoom. Lepas tu kita boleh nampak site. Nampak dengan jelas. Okey, untuk bagi lokasi, kita boleh ubah lokasi. Tekan dekat sini yang ada ni 15150 Malaysia ni. Dia akan keluar macam ni. Lepas tu tulislah alamat yang kita nak. Contohnya Kuala Lumpur. Kalau saya tulis Kuala Lumpur, dia akan berikan senarai alamat yang ada dekat sana. So saya pilih KLIA. Dia keluarlah KLIA. Ni Airport Kuala Lumpur. Okey, manakala option kedua, kita ada option kedua, itu koordinat lah. Kita kena setkan koordinat. Contohnya saya ambil koordinat Maidin Tunjung Mall. Okey. Lepas dah letak nombor-nombor latitude dengan longitude dengan betul, tekan tick. Dia akan keluar lah Maidin Tunjung Mall. Okey, kalau korang nak jejak matahari, kita tengok kat atas ni, dia ada tulis azimuth, altitude, shadow, sunrise, peak level, sunset. Okey, kalau korang nak tahu kat mana sunrise dia, tekan sunrise. Situlah matahari terbit dekat Maidin Tunjung Mall. Okey, lepas tu peak level. Peak level ni macam tengah hari. Dia akan terbit dekat situlah. Lepas tu sunset. Itulah kedudukan dia. Lepas tu kalau kita nak tahu di setiap jam untuk jejak kedudukan matahari, kita boleh ubah masa. Okey, pergi ke menu atas sekali bahagian kiri. Lepas tu dia akan ada keluar select date, time. Tekan situ, dia akan keluar macam ni. Kalau nak set up kepada pukul 2, pada pukul 2 petang, contoh. Okey, lepas dah set up, keluar. Itulah matahari pada pukul 2 petang. Untuk tahu keadaan semasa, tekan live je dekat sini. Sekarang ni tak ada matahari, so dia dah terbenam lah tu. Okey. Dalam app ni, korang boleh simpan lokasi korang. Itu ada bentuk love. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Lepas tu tekan save. Kalau korang nak cari semula, tekan dekat menu. Lepas tu tekan my location. Itulah lokasi yang korang dah save dah. Dia akan keluar lah. Okey, itu sahaja. Senang tak aplikasi tadi? Kalau korang rasa senang, cubalah download. Dan kalau korang rasa video ni sangat senang untuk difahami, korang tekanlah butang like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Bye!